Saya tengah gatal mata guys. Korang pernah tersekat kat dalam jam? Saya pun pernah. Saya kena lagi teruk. Saya kena dekat Kuala Lumpur ketika musim-musim sidang kemuncak ASEAN. Kalau aku keluar dari kereta, berjalan, lagi cepat sampai kot. Tapi sekarang ni saya terfikir pula, betul ke? Jom kita kira. 22 minit untuk 3.6 km. So, saya perlu lari pace 6. Kalau ikut pace jalan ni pace kira jalan laju ni, 11. 10 minit 1 km. Macam mana pula kalau saya lari? Ni pace 7. Ni pace 7. 6.45. Masalahnya sekarang dah penat. Dah dapat pace 6 untuk bertahan 3.6 km dengan dah lama tak bersenam je. Ni baru 0.25 km mat. Saya rasa selama ni mainan fikiran saya salah lah Idea berjalan atau berlari tu bukan pilihan yang tepat kot. Ada sebab lah kenapa Tuhan ilhamkan kepada manusia untuk cipta kereta ni shuttle. Aduh, asian.